Korang ingat kayu balak ni buat perabot je ke? Silap besar. Tengok abang ni buat apa. Sekali dia libas beribu duit keluar dari mesin ni. Siapa sangka sudu kayu yang korang guna makan dadih atau aiskrim tu? Proses dia macam ni punya dahsyat. Mula-mula kayu balak ni kena kupas dulu kulit dia. Tengok cara dia belah tu. Memang kena ada seni. Lepas tu, dia masuk mesin slicing. Kayu yang keras tadi tu jadi lembut macam kertas weh. Part ni memang paling satisfying kalau tengok lama-lama. Korang rasa kayu ni kayu apa? Cuba komen kat bawah. Dah jadi kepingan nipis macam ni, barulah dia potong ikut saiz. Proses ni nampak macam senang, tapi silap sikit habis jari. Lepas tu, kena jemur tengah panas. Beribu-ribu sudu ni kena mandi matahari dulu sebelum boleh masuk ke tahap seterusnya. Ni part yang paling ditunggu-tunggu. Mesin ni dia punya laju. Tak sampai seminit beratus sudu siap dipotong. Zap. Keluar terus bentuk sudu yang kita biasa guna tu. Dekat sini baru kita nampak kualiti dia. Licin, kemas dan yang penting, organik. Dah siap potong. Kena masuk dalam mesin tumbling gergasi ni pula. Tujuan dia nak bagi sudu tu betul-betul licin. Tak ada selumbar yang boleh luka lidah korang masa makan nanti. Tengok tu punyalah banyak. Sekali keluar, berkarung-karung. Ramai orang tanya, laku ke jual sudu kayu ni? Korang kena faham. Sekarang ni dunia dah mula kurangkan plastik. Demand sudu kayu ni makin mencanak naik tau. Daripada kedai kopi hipster sampai ke kilang makanan, semua cari benda ni. Ini yang dinamakan waste to wealth. Kreatif kan? Siapa kat sini pernah guna sudu jenis ni?